Okay, sebelum kita pump air ni, first korang kena pancang dulu nak elakkan daripada kemah korang ni terbang. Okey, untuk pump korang boleh dua cara lah. Okey, korang boleh guna auto pump ataupun korang boleh gunakan manual pump lah. Tapi untuk video kali saya akan tunjukkan dua cara pump. Satu manual, satu lagi auto. So kita tengok berapa lama untuk pump air ni, untuk auto dan juga manual. Untuk manual dulu, nilai PSI 6 PSI sudah memadai lah. Okey, pasang dulu dia punya valve dia. Untuk timing pump lebih kurang dalam 2 minit 44 saat. Okey, untuk auto pump kita check berapa lama pula. So untuk korang pump air ni 2 minit 15 saat.